Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kalau korang ada follow saya dekat Instagram, Facebook, saya rasa korang dah tahu kot. Saya dah ada motor track Kawasaki ZX10R Gen 4 untuk sesi track day. Ada 3 session track day untuk bulan Disember ni sebelum masuk tahun baru. Jom. Hari ni saya dekat Alex Lee 76 Bike Wash and Services ni. Ni dekat Taman Seri Muda Shah Alam ni. And saya nak tunjuk kat korang satu benda lah. Jom. Alright, ini yang saya nak tunjuk kat korang. So ini tayar yang saya akan bawa masuk track kali ni. So korang tengok dia tulis kat sini Pirelli Diablo Super Corsa V4 kan. So Pirelli dia keluarkan satu lagi model, iaitu SP version ni untuk Super Corsa ni, untuk kegunaan jalan juga, jalan raya biasa. Untuk Pirelli Diablo Super Corsa SP ni, dia dual compound. Maknanya tengah compound lain, tepi shoulder dia compound lain, depan pun dual compound, and compound shoulder dia hanyalah compound SC3, tapi dia punya tread pattern dia sama je guys, macam SC version. Dan alang-alang tukar daya tu, kita tukar sekali bearing semua, apa benda bearing semua kita tukar, depan belakang bearing semua tukar. Brake system pun saya nak servis, full overhaul lah orang kata. Kita nak buka, cuci habis semua. Lepas tu kita pasang brake pad Brembo dan juga Brembo punya brake oil. Ini dia punya tokeh. Atas pun kita servis. So korang mesti pelik kenapa saya datang Shah Alam kan. Saya kalau bab brake dengan suspension mesti datang sini ni. Kedai dia cantik oh. Baru buka. Baru buka. Tengok. Pakai wood tiling, kayu. Mana ada bengkel pakai kayu? Alex pakai kayu. Otak kayu. Tengok ini orang dia racun aku apa. Aduh. Oh, benci betul. Halo. Hero guys. Hero titanium. So kita tinggal dulu diorang. Nanti kita datang balik. Kita ada event. Jom. Untuk video tentang kenapa saya beli ZX10 ni, saya rasa kita sambung di next video lah. Tapi so far lah, saya sangat-sangat berpuas hati lah dengan ZX10 Gen 4 ni. Tak sangka betul. Guys, tadi first session kita dah habis. Memang wet race hari ni, korang tengok memang basah lah jalan. So masa session yang kita orang masuk tadi, first session yang kita orang masuk tadi, dia nampak macam dah nak kering tau. Nampak macam dah nak kering. So saya estimate pukul 12 ni memang habis kering lah. Tapi dekat ujung-ujung session tu, dia hujan balik. So kita tak dapat nak fully test lagi kita punya ZX10. Tapi so far saya test memang suspension memang dah ngap. Cuma saya kena pasang quick shifter. Saya rasa kita kena pasang quick shifter. Ni Oli. Kita orang main motor sejak habis sekolah lagi sama-sama. Dia antara yang pertama dapat lesen dalam geng-geng kita orang. Rasa full. Masa form 4. Masa form 4 dia antara yang pertama dapat lesen dalam geng-geng kita orang. Lepas tu lepas kita semua start kerja je, dia terus beli motor. Dia pun yang pertama beli motor besar lah. Dia beli ZX2 dulu. Bila dia beli ZX2, saya beli ER6N masa tu. Lepas tu dah tukar ZX6 masa tu. Lepas tu dia beli ZX6 636 lama, exhaust bontot tu. Lepas tu kita pergi Hanyai. Balik pada Hanyai tu, saya terus beli ZX6 2009. Lepas tu Oli dia maintain lagi dengan 636 dia. And then after that dia pakai Z1000 kan. Dia pakai Z1000. Lepas tu dia pencen sekitar 2014 dia berhenti. Dia tak masuk track. Last dia masuk track 2014. Lepas tu tahun ni dia tahu saya beli ZX10, dia terus beli ZX10 juga. Dia beli ZX10 track satu, dia beli R1 untuk kegunaan harian satu.
And hari ni dia masuk track setelah 11 tahun tak masuk. And masih laju guys. Dia bawa laju. Aku tengok, ya Allah, dah 11 tahun tak masuk, dia bawa laju lagi guys. Bagus. Ada orang jatuh, panik galik. Panik galik jatuh guys. Sabar. Oi, dah berada depan ni dah paring lah ni. Oi, hujan. What the fuck? Hujan. Aduh, potong ah. Masuk. Okey, lepas ni. Holy fuck man. What the fuck bro? Bangun. What the hell bro? So terima kasih kepada KBS, Kementerian Belia dan Sukan, rakan muda. Event ni nama dia Rakan Litar, yang dipelopori oleh Berak Motorsport. Ketua dia Awek Serupa Bike. So dia harap KBS akan buat banyak lagi. Walaupun hari ni hujan, hari-hari yang berikut mungkin tak hujan. Betul tak? So dia harap KBS akan teruskan buat track day macam ni lah. Sebab track day ni murah, ramai orang boleh masuk. Tuh, penuh, full house. So hari ni kejap lagi kita masuk second session. Kita cari rumah sewa je lah.